Padamlah woi. Sesat sangat. YB, kenapa YB kecewa sangat dengan kenyataan YB Fadli Syahri ni sebenarnya? Jujurnya, saya dapat kenyataan tu daripada YB Nazmi. Dia forward kepada saya. Kalau kita tidak menjawab, ianya akan terus menyesatkan pembayar ataupun pengguna elektrik negara. Ada 2-3 fakta yang memang salah. Pertama, dia sebut 1,800 kW hanya bayar RM480. Tak betul. Patut bayar RM1,667.87. Kedua, dia buat pula ada persona Pak Ali. Saya buka dia punya posting ni, kata pakai 1,800 kW. Tak betul juga. Paling kurang buka ChatGPT je sekarang. Anggaran dia 1,224 kW jam. Mereka yang menggunakan bawah 600 kW per jam, charge SST tak akan dikenakan, charge AFA tak kena bayar. Ialah dalam isu tarif elektrik ini lebih berhemah, berfakta, niatnya untuk membantu rakyat, bukan menimbulkan ketidaktenteraman di ajaran sesat, kerana akhirnya kita bertanggungjawab kepada rakyat di luar sana. Kenapa tak didik? Entah. Padamlah.